tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Baru ni jumpa abang yang kat tu amak anjang mana. So hari ni special di atas air kita buat live So tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas kat Public Gold. Oh, tak dapat line. Lagi satu handset tak dapat line. Aduh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Public Gold ni tuan-tuan dan puan-puan, kita menggunakan aplikasi this one, aplikasi ni aplikasi ni. Line tak ada, line ada dekat handset ni je. Tuan-tuan dan puan-puan, bagus ni Public Gold ni. Pertama sekali, kenapa kita menabung kat Public Gold? Pertama sekali, kita percaya pada ketulinan Public Gold tersebut. Maknanya kita mengeluarkan kos yang mahal ataupun murah. Di zaman silam, sekarang memang emas mahal, tak ada emas murah tuan-tuan. Yang penting ketulinan dia dijamin. Itu yang pertama. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat cawangan daripada ujung selatan hinggalah ke timur. Maknanya setiap negeri dah ada cawangan. Di Indonesia saja dah ada 6 cabang. Dah ada 6 cabang. So tuan-tuan boleh try menabung sedikit-sedikit ikut bajet. Sebenarnya dia kelebihan Public Gold ni adalah apabila kita tak mampu mendapatkan emas, kita mampu menabung sedikit demi sedikit, gram akan bertambah, dan daripada situlah kita akan fizikalkan emas kita. Bila dah cukup je gram, kita fizikalkan emas kita. Daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, kita berjaya dapatkan emas apa. Mana yang kita tak mampu, tak mampu maksud dia emas yang mana yang kita tak mampu ni bermaksud kalau kita mampu sebulan 1 gram, okey, proceed. Tapi kita tak mampu nak dapatkan dalam 20 gram contoh. Sekaligus menabung, sekaligus buat pembelian 20 gram. 20 gram dan lebih kurang dalam 12,000 sekarang ni. Okey. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan aplikasi. Kalau anda katalah kita mampu 0.5 gram sebulan, menabunglah 0.5 gram sebulan. Sedikit demi sedikit kita akan dapat tambah gram kita. Apabila dah capai 20 gram saja, kita keluarkan, kita fizikalkan emas kita. Terima kasih. Mana yang masuk dalam live saya. Dan ini kelebihan kepada mereka yang tidak mampu. Kebanyakan daripada rakyat Malaysia mana mampu nak dapat 100 gram kan. Satu item 1 gram, 100 gram. 100 gram dalam anggaran lebih kurang 120,000. Untuk masa depan mereka nak beli, contoh 3 tahun yang ke atas, bila dah berjaya keluarkan item 100 gram, mereka nak keluar, nak buat pembelian rumah, deposit perumahan. 100 gram lebih kurang dalam 10 dan 6,000. Okey, maknanya dalam 60,000 lebih kurang kan. 100 gram. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, kita menabung ikut kemampuan sehingga kita dapat fizikalkan emas tersebut di dalam melalui aplikasi app. Sekarang ni saya tak boleh buka apps. Right? Saya tak boleh buka apps sebab saya di tengah hutan. Di tengah hutan di atas air. Okey. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya, tanya macam mana, ataupun tekan ruang komen bagaimana nak menabung. Paling mudah menabung adalah di Public Gold tuan-tuan dan puan-puan. Kerana emas tuan-tuan dan puan-puan bawah 21.25 gram
tuan-tuan mampu dapatkan emas tersebut melalui wang pos. Okey, emas 21.25 gram ke bawah, Public Gold akan post ke rumah. Jadi dari situ tuan-tuan tak perlu risau mana nak ambil cawangan kat mana. Kalau jauh ke apa ke, memang kaedah Public Gold dia akan post emas tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana join saya. Jadi daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, you just collect. Kalau anda katalah kritikal sangat dalam kehidupan kita, sebelum 10 tahun dah kerja tak ada RM10,000 pun. Patutnya setahun kita dapat kumpul RM1,000. Tak mampu. Okey, cuba menggunakan kaedah emas. Gunakan Public Gold sebagai medium ataupun tools untuk tuan-tuan berjaya. 100 minimum, 100 ringgit minimum tabungan. Daripada sini tuan-tuan fizikalkan emas. Berjaya saja fizikalkan emas. Paling koman pun 2 gram tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dah ada RM1,200. Lebih kurang. Okey, daripada situ dah berjaya dah mengumpul RM1,000 setahun. Kalau dapat 2 gram setahun. So bayangkan kalau tuan-tuan dan puan dapat 10 gram setahun dalam anggaran RM6,000. Bagaimana tuan-tuan dan puan nak justifikasi kan? Okey. Belayar bersama Panthera Tigris ke tu? Kan? Lebih kurang nak bagi tahu pun saya segan. Okey, tengah kerja, tengah rehat, memperhatikan alam sekitar. Kalau saya tak ambil kesempatan ni, time rehat ni nak buat live, tak dapatlah saya nak bimbing tuan-tuan dan puan menabung emas dekat Public Gold. Tapi alhamdulillah lah saya ni macam ni lah. Sabtu Ahad tak nampak lah kat rumah. Okay, so yang penting tuan-tuan dan puan faham cara menabung dekat Public Gold. Public Gold ni apabila tuan-tuan dah daftar, daftar cuma tuan-tuan dah boleh. Cara nak daftar macam mana? Tekan sign up. Belakang sikit. Tengah buat live. Okey, cara nak menabung ni senang je. Ada orang main kenu kat sini tekan sign up, isi detail, then saya akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Kemudian download apps Public Gold. Okay, download app Public Gold. Selepas tu, bagi newbie, step pertama, berapa gram kita nak menabung, adik? Ikut bajet. Kalau anda katalah you gaji RM3,000, tak mampu, RM300 nak menabung, tak mampu. Boleh je minimum RM100. Alright? Boleh saja minimum RM100. Dia akan keluar kepada gram. Gambar saya nampak tak? Kemudian tuan-tuan dan puan, apabila you dah menabung minimum RM100 dah, duit akan ditukarkan kepada gram. Okey, berapa gram? Dekat sini persoalan berapa gram kita nak fizikalkan emas kita. Alright? Okey, saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan, gaji tuan-tuan dan puan kalikan kepada 3 bulan. Kemudian 6 bulan. Kemudian 1 tahun, 12 bulan. Kenapa? Kalau anda kata ke tuan-tuan dan puan pejabat awam, it's okay. Right? Okay? 3 bulan, pejabat awam. Kalau swasta, pergi 16 bulan. Kalau anda kata you seorang peniaga, 12 bulan. 12 bulan. Swasta 6 bulan. Kerana benda ni kita dah tengok pada waktu COVID. Waktu tu kita di lockdown. Tak ada pendapatan. So, emas ni boleh dijual ketika kita dalam kesesakan. Okay, pergi pada gram gaji dulu, kemudian kita perap. Alright, then go for 200 gram. Sebab tadi kalau anda kata dah 3 bulan dah berjaya,
kita pergi pada 1 tahun 12 bulan. Ini kalau Tuan Zul mentor saya sekarang Tuan Zul dia pergi pada 12 bulan. Ada juga yang mengatakan 200 gram. Kenapa 200 gram? 200 gram apabila kita jual emas 200 gram sekarang, paling tidak tuan-tuan boleh survive dalam masa 26 bulan. Ini permainan emas ni tuan-tuan dan puan-puan. 26 bulan, 25 bulan. Bagikan kepada bila kita pergi pada RM5,000, minimum RM5,000 perbelanjaan bulanan. Okey. Kita akan dapat pada 26 ataupun 25 bulan lebih kurang. So bila dah dapat 200 gram, apa nak buat Madi? Okey, kita dah fizikal kan. Tuan-tuan jangan tinggalkan dalam apps pula. Bila kita menabung emas ni, tinggalkan dalam 10%, 20%, 30%. Okey. Then after that, tuan-tuan bila dah dapat 1 tahun ataupun 200 gram, fokus untuk eliminate hutang-hutang jahat pun boleh. Tapi jangan belanjakan 12 bulan ataupun 200 gram tadi. Okey? Jangan belanjakan pula. Jangan bila dah ada Ahmadi, saya dah 12 bulan gatal tangan nak pergi buat pinjaman. Bukan nak buat pinjaman, nak eliminate hutang-hutang jahat. So tuan-tuan jual lah emas tu tadi. Dah anything happen, tuan-tuan akan buat personal loan. The main objective kita menabung emas adalah untuk mengurangkan personal loan. The main objective untuk mengurangkan personal loan, hutang jahat yang mana yang peringkat umur 30-an, 40-an dulu tak ada bimbingan daripada public gold ataupun rakan-rakan yang terdekat. Sekarang ni dah ada bimbingan dah daripada public gold ataupun dalam TikTok dah banyak dah kelas kewangan. Kita nak kurangkan personal loan. Bagaimana? Medium dia emas. Alright, medium dia emas. Okey, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak membuat hutang jahat. Kalau hutang ni sebagai rakyat biasa memang wajib hutang. Kalau tidak, manalah nak dapat emas. Untuk pejabat awam ni maksud saya. Kalau yang mana yang menjaga menjadi okey, dia boleh je beli rumah cash kalau banyak duit. Alright, penyaga. Tapi sekarang ni kita nak go for, kita nak kurangkan hutang jahat. So kita gunakan medium emas untuk kita nak 10% deposit rumah, 40% nak deposit kereta dan sebagainya. Alright, supaya kita dapat kurangkan lagi hutang dekat bank tersebut. So dekat sini medium dia tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam Naim Putra. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Alright. Ini Pantera ya kan Bang Ina? Dah sampai dah. Saya pun. So dekat sini the main objective, tadi kita dah tahu kan, newbies yang dah baru menabung emas, kita kejarkan dulu 200 gram ataupun 12 bulan 12 bulan punya gram. Itu yang pertama. Kedua, kalau anda kata nak eliminate, kumpul. Selepas tu kumpul untuk 100 gram ataupun 50 gram khusus untuk eliminate hutang. Tapi kita sebagai penabung, kita dah faham dah, emas adalah untuk jangka masa panjang. Make sure bila kita menabung emas, pastikan emas tersebut 3 tahun dan ke atas. 3 tahun dan ke atas, supaya tuan-tuan dan puan-puan tak rugi. Kita tak rugi. Sekarang ni 600 lebih. Bila nak jual? Mungkin apabila dah capai matlamat, dah gram dah cukup. Nilai pula pada waktu tu adalah 800. Contoh tuan-tuan, 800. 800. Sebab apa saya yakin dengan emas? Kalau ikut sejarah dari segi 5 tahun ke belakang, daripada dululah sejarah, harga emas tak pernah turun ke lantai. Emas tak pernah turun ke lantai, tuan-tuan dan puan-puan. Alright.
harga emas tak pernah turun ke lantai. Ikut trend tuan-tuan dan puan-puan, dia meningkat 20% every year. Meningkat 20% every year. Okay. Thank you tuan-tuan dan puan-puan kerana join. Salam tuan dekat mana tu? Itulah saya nak cakap pun saya segan. Saya tengah kerja ni. Su Sabri. Hai Puan Su, apa khabar? Okay. Jom menabung mal dekat Public Gold. Ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen. Untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan buka akaun Public Gold, saya akan masukkan tuan-tuan dan puan-puan dalam satu WhatsApp group. Alamak, bau diesel kuat kat sini. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, bising tak? Kalau bising kita pergi ke belakang. Tapi belakang yang tu lagi tak nampak. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah cerita pasal new pistol. Bagi pada 6 bulan, 3 bulan gaji, 6 bulan gaji, 12 bulan gaji, dialihkan kepada dalam bentuk emas. Kemudian bolehlah pergi pada step yang kedua, bentuk apa yang kita nak keluarkan. Ataupun step kedua yang boleh kita pilih adalah matlamat tabungan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak eliminate hutang jahat, okay, tuan-tuan nak eliminate hutang jahat, tuan-tuan boleh pergi pada gram yang besar. Contoh 20 gram, apa, 5 dinar, 100 gram, apa, 50 gram. Kenapa? 10 gram ke bawah pergi pada 9% susut nilai. Okey, gram yang lebih besar dia akan turun. 100 gram dia pergi pada 7%. 7% susut nilai. Bila kita jual emas ada susut nilai tau, tuan-tuan. Jangan ingat susut nilai tak ada. Kita beli kereta hari ni, besok once kereta dah dapat hari ni, besok kita jual, harga drop. Faham susut nilai namanya. Emas pun ada. That's why 3 tahun tuan-tuan peram selama 3 tahun ke atas. Alright. Pergi pada gram mengikut matlamat. Bentuk yang kita nak keluarkan tu adalah pergi pada matlamat. Lagi apa? Ni tengah kerja ni. Actually tengah rehat. Saya nak bagi tahu lokasi pun saya tak erti. Saya pun newcomers, tempat yang saya tak tahu. Tapi tahulah cerita dia. Okay. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, bentuk yang kita nak keluarkan adalah mengikut matlamat. Kalau anda kata tuan-tuan bajet, Mahdi saya tak tahu apa matlamat tu, tapi saya rasa saya nak pencen ke apa, itu matlamat tu. Nak jual emas nanti nak buat topak-topak ataupun tak ada cerita-cerita lagi. Sebab you dah ada rumah, you dah ada kereta, you dah ada anak nak sekolah, alhamdulillah. Anak nak sambung belajar pun alhamdulillah. PTPTN tak payah ambil, dah ada, semua dah ada. Okay, go for emas yang small wafer pun boleh juga. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Letaklah item 5 dinar, 10 dinar. Okay, 5 gram, 5 gram, 10 gram, 10 gram, 20 gram. Semua bentuk kumpul. Sebenarnya itu adalah tabungan sifat yang baik. So bila dah kumpul, semua bentuk saya dah ada, Madin sampai 1 kilo, should be okay. Kerana emas tu boleh diwariskan, should be okay. Jangan emas dalam apps juga. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan 100%, bahaya. Tak boleh tinggalkan 100% emas dalam apps, bahaya. Kenapa? Kerana ia bermain dengan internet. Kalau anda katalah something on somewhere, ada peperangan di masa hadapan, tuan-tuan tak boleh keluarkan emas, what happen dengan emas tuan-tuan dan puan-puan? Paling tidak pun dia kena ada dekat tangan.
90% ada kat tangan. 70% ada kat tangan. 80% ada kat tangan. Din. Arif situ Suria Permata. Okey. Faham tuan-tuan? Okey, bentuk emas yang nak dikeluarkan kita dah terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Jumlah gram yang perlu ditabung pun kita dah terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Zakat. Ini penting sebagai umat Islam. Zakat, bayar air zakat, hati tenang, lagi cepat kaya. Okey. 85 gram yang diperam selama setahun. Contoh hari ini 25/4. Tuan-tuan dah capai 85 gram. Okey. Zakat ni dia kena lengkap huruf dengan haul kan, tempoh masa dia. So 25/4 2027, tuan-tuan kira balik emas tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pada waktu tu tuan-tuan dah ada 200 gram. Mana tahu kan masih di mulut saya. 85 gram dah lengkap pada hari ini. The next year, tahun depan, tarikh yang sama, kira-kira balik ada 200 gram. 200 gram tuan-tuan dan puan-puan ni, tuan-tuan kalikan dengan 2.5. Kalau Selangor 2.5. Alright. Dan buat pembayaran zakat online saja. Ni saya cerita kat Selangor ni. Negeri lain saya tak pasti. Alright. Untuk Selangor 2.5. Okey. Kalau nak confirm balik, maklum balik. Okey. So saya boleh kira kan. Dan payment on FPX pun boleh. Okey, kalau anda kata 200 gram ada, tak mampu pula. Ketika itu tak mampu, juallah emas. Apa masalah dia? Benda duit kita kot. Benda duit kita. You 85 gram should be emas yang tahun pertama tu dah melangkaui 3 tahun dah. Okey, lagi banyak untung. Dit. Air. Okey. Dapat tuan-tuan dan puan air. Itu air botol ni. Siapa ni? Rasa lah apa yang ada kat dapur. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya menabung emas. Okey, kita dah cerita pasal bentuk matlamat, berapa gram kita nak keluarkan menabung, berapa gram kita nak zakat kan. Okey, bayaran zakat. Kemudian pergi pada matlamat. Okey, apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, emas. Kita cerita topik kenapa kita perlu fizikal emas. Jika tuan-tuan dan puan-puan pergi pada aplikasi 100%, okey, aplikasi 100% di dalam handset, tuan-tuan boleh aranu, tuan-tuan boleh jual. Same macam bank. Tapi kalau anda kata pergi pada fizikal, asyik. Dekat sini keluarlah topik cara menyimpan. Sebab ramai sangat ingat takut pencuri nak masuk rumah. Tuan-tuan ada 3 tempat simpanan. Pertama, rumah. Semula, aplikasi di dalam handset. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, safe deposit box. Kalau anda katalah dah capai, Mahdi, saya dah capai 100 gram. Thank you very much. Saya dah capai dah 100 gram. Tapi saya dah tak boleh tidur lena. Apakah perlu saya lakukan? Kalau anda katalah tuan-tuan dah capai 100 gram, letakkan kat rumah, tak boleh tidur lena. Alright? Saya syorkan pergi pada safe deposit box. Okay? Safe deposit box. Daripada sini keselamatan emas tuan-tuan dan puan terjamin. Weh, ada roti ya? Pandai-pandai lah cari sini.
Baju tak dapat lagi ni. Okey. So daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, 8 safe deposit buat puan ni selamat lah, insya-Allah lah. Kali sapi, kali air, kali banjir. Then dia punya prosedur pun okey. Box tu bukan sahaja untuk simpan emas. Tuan-tuan boleh simpan geran tanah, dokumen-dokumen penting. Okey. Kalau suami, isteri kan ambil safe deposit buat bayar 1 tahun dalam berapa dia ada package 5 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Tips nak kaya dengan emas, konsisten. Okey, faktor yang membuatkan kita kaya dengan emas adalah konsisten. Tabungan konsisten. Dan you faham emas adalah jangka masa panjang. Jangan beli tahun ni jual tahun ni, memang rugi. Jangan dengar orang-orang yang palatau cakap. Okey, palatau ni apa Madik? Semua dia tahu. Saya pernah dengar dia cakap emas 999 tak ada nilai daripada 916. Allah Akbar. Saya sedih lah. Okey, kena pula dia tengah cakap, saya pula kawan tu tak tahu apa-apa. Saya cakap penting apa lebih bernilai 999 sebab yalah nama pun 999. Okey, dia tak ada logam. 916 ada logam. Susut nilai untuk 916 adalah 20% ke 40%. Rugi you. Sedangkan emas public gold, saya tunjuk emas public gold. Ni contoh emas public gold. Okey. Susut nilai dia 9% boleh tinggi. 9% dengan tuan-tuan dan puan-puan barang kemas 20%. Mana yang paling rendah? Susut nilai. Kita nak dapatkan keuntungan yang paling tinggi. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Rasanya dah lebih daripada setengah jam saya dive. Okey, kita akan jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Ada rezeki malam ni. Ada rezeki malam ni. Sebab saya kena jalankan tugas dulu. Tugas perlu diutamakan. Alright. Kalau anda katalah tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, tekan sign in. Sign up. Okey, sekejap tekan sign up. Isi sign up korang. Saya bantu tuan-tuan dan puan-puan daftar. Ataupun apa-apa soalan, mesej saya. Saya tolong jawabkan. Kalau anda katalah soalan tuan-tuan dan puan-puan terlalu sukar, contoh soalan Mari saya ada rumah, perlu ke saya jual rumah untuk beli emas? Nanti kita jawabkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dapat sesuatu? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita berjumpa lagi. Kapten Made, Assalamualaikum. Bye-bye.